On my hand adalah Realme 15T. Bateri dia kata besar kan? Jom kita test tengok dari bateri dia 1% sampai 0%. Berapa lama lagi dia boleh survive. So itulah dia battery test dari Realme 15T ini. Dari 1% sampai auto off 0% kan, dia masih boleh survive dalam 14 minit. So bagi saya, kalau lebih 10 minit sah, more than enough lah. Untuk kita nak buat call emergency ke, nak call Grab ke, nak Waze ke, nak cari map ke, Google Map ke, semua ke, more than enough lah dengan masa macam ni. Bateri dari 15T ini memang besar, 7000 mAh Titan battery. Skrin dia 6.7 inci AMOLED display, dan yang penting kamera belakang dengan kamera depan dia kekal 50 megapiksel. So like dan save video ini, dan untuk maklumat yang lebih lanjut untuk model ini, kita jumpa dekat video full review nanti.